Assalamualaikum guys, para investor, trader sekalian, terutamanya kepada trader investor IPO. Kan, kenapa panggil trader IPO? Pasal bila IPO listing terus jual kan, dia jadi trader IPO lah. Kan, kalau anda investor IPO, anda dapat IPO tu anda simpan lah long term kan. Itu cerita dia. Contohnya macam saham kopi ke, saham LSH ke, saham Speedmart ke, DIY kan. Kalau simpan lagi lama, lagi shock kan, lagi terbang saham tu kan. Tapi kena tengok jugalah, kalau saham-saham tu saham cak ayam je kan, bukan cak ayam lah, saham Ace Market kan, dia tak terbang begitu tinggi lah. Tak apalah, apa-apa pun kat sini kepada pelabur-pelabur IPO, trader IPO, FY ada carta tahunan kalau anda lihat daripada tahun 2022, 2023, warna hijau tu 2024 dan akhir sekali 2025 kan. Daripada bulan ke bulan lah. Dan kalau anda lihat kan pada tahun belakang ni 2022 dia tak tentu arah jugalah kan, bulan ke bulan kan. Tapi kalau anda lihat pada tahun 2023, 2024 cantik lah kan. Pada bulan Julai tu lagi tinggi kenaikan dia kan. Tapi menjelang bulan Mac tahun 2025 IPO kurang memperangsangkan sejak tarif Donald Trump tempoh hari kan. Begitupun bulan September, bulan Oktober ni kan, alhamdulillah kan, bulan September dia dah mula naik lah. Ada 5 IPO yang disenaraikan, semua ni boleh dikatakan naik kan. Tapi tak adalah naik macam peratusan yang tinggi seperti mana kita lihat pada tahun 2023, 2024 dulu kan. Tapi dia dah nampak tanda-tanda pemulihan. Jadi dari kat situ pada FY dah boleh boleh kembali masuk membeli saham-saham IPO. Cumanya sekarang ni kena carilah. Dulu saham IPO tak banyak, sekarang saham IPO ada banyak kan. Dijangkakan ada 60 saham IPO yang bakal tersenarai. Sekarang 37 dah disenaraikan. So bila banyak-banyak tu kita kena check lah kualiti dia kan. Kalau nak masuk pun mungkin kita kurangkan exposure sikit. Nombor 2-nya kita kena pilih lah yang mana satu yang terbaik kan. So going forward, dekat Nifty ada beberapa saham saya bacakan. Antaranya adalah LAC Medical berhad, Farmiera berhad, PMW International berhad, PSP Energy berhad, BMS Holding berhad, Johan Corporation berhad, Wasco Greenery berhad. Ni yang akan datang ke Nifty lah. Antara 50 juta saham ditawarkan sehingga ke 150 juta saham. Harga semua bawah RM1 dan ada 3 main market dan selebihnya Ace Market. Alright.